Hari ni aku ada janji dengan budak-budak ni. Kita orang janji nak buat pembahagian kumpulan. Tapi pembahagian kumpulan ni unik sikit sebab kita ada game. Okey. So di sini ada kertas undian. Ada 8 kertas undian. So seorang akan pilih satu. Siapa nak kecuali dia? Kecuali dia. Aku tengok muka diorang semuanya excited nak bina kumpulan. Mereka pun tak tahu siapa kumpulan mereka. Pilih seorang satu. Jangan berebut. Kalau tengok mana lain. Boleh lah. Kertas terakhir ni milik Syafiq sebab Syafiq tak berebut. Masa ni mereka agak terpinga-pinga sebab cabutan mereka kena cari cabutan yang match dengan mereka. Itulah ahli kumpulan mereka. Merah. Cari pasangan awak. Siapa buat oren? Ni yang penting. Siapa buat oren? Siapa buat oren? Siapa buat Cepat. Kumpulan yang dapat ahli dulu dia menang. buat oren? Buat oren ke? Mana oren? Buat oren. Adik kau berwarna putih. Baca lah. Apa? Buah oren warna apa? Warna oren itulah pair dia. Strawberry. Saya jumpa dah. Apa? Merah. Apa? Berwarna. Apa? Niki apa? Siapa warna putih? Niki merah. Strawberry. Siapa nama dia kata cemen? Warna dia berwarna putih. Dia warna dia. Tanya. Cuma apa kecil? Oh, sini. Kan? Strawberry. Warna merah. Kita ada. Dapat dah aku boleh. Selepas beberapa ketika, akhirnya masing-masing dah dapat jumpa pasangan kumpulan masing-masing. Dia jawapan dia takkan sama. Sebab kalau dia yang warna putih, tak ada orang yang akan Okey, selepas mereka dah dapat bentuk kumpulan, masa ni aku taklimatkan mereka tentang pembentukan kumpulan dan juga game selepas ini. cara main dia. So sebab tadi tak ada pemenang sebab semua orang pun terpinga-pinga kan. Okey, jadi mana ahli kumpulan masing-masing? Kumpulan buah oren, kumpulan kelapa, kumpulan strawberry, kumpulan durian. Nampak? Okey. Dah siap dah. Siap dah lah. Main. Nama ini ya tadi. Main lagi je mana? Ai terkejut kan? Tak adalah. Tu baru bagi kumpulan. Dah dapat dah kumpulan kan? Okey, baru boleh bertanding. Jatuh mana nak cari bau. Macam tu lah cara dia, bijak tak? Oh, bau ni. Okey, kita akan lawan badminton. Akhirnya kami ambil keputusan untuk mengadakan pertandingan badminton secara dalaman. Semua orang kelihatan gembira waktu ni. 4 raket 2 bola. Buat turun sana Tunggu kat sana. Kita nak pinjam sekejap. Pegang lah, tak lah kocek. Hilang kan kalah. Mana ni? Kalau kecek. Cuma. Mana ni? Mana ni? Masa ni
Niki dah mula dah rasa bimbang. Dia mengadu, dia nak tukar pasangan, tukar kumpulan. Mana boleh, tadi dia orang yang undi. Dekat sinilah pertandingan tu akan diadakan. Pertandingan badminton secara tertutup. Jadi mereka ada 4 kumpulan. So mereka akan merebut tempat pertama, kedua, ketiga dan keempat. Jadi perlawanan diteruskan. Nampaknya masing-masing bersungguh-sungguh nak meragut ataupun merebut gelaran juara. Untuk permainan kali ini ada hadiah disediakan. Tapi hadiah untuk tempat pertama saja sebab ada 4 pasukan sahaja yang bertanding. Selepas mengharungi 8 perlawanan, akhirnya pemenangnya dapat ditentukan, iaitu pasangan Andik Wahyu dan juga Syahmi.